Hai sayang. Dah makan dah? Kalau tak makan, kita makan kat depan tu. Sedap tau kedai tu. Takkan nak lepot kat sini. Mak nak kita kahwin cepat. Bila tu? Bulan depan. Bulan depan. Mana nak cari duit tu 20,000 kan? Tak apa, je sama. Uish, tak payah ambil macam tu. Tak apa, kita makan dulu. Saya kita makan. Mizan, Ijan. 20,000. Boleh banyak tak? Boleh. Ikut aku. Ni 20,000 yang minta. Betul yang boleh banyak? Boleh buat, boleh. Tak apa. Tapi kalau hang tak boleh bayar macam apa yang aku nak, hang ingat hang sakit. Baik, bos. Baik. Alhamdulillah, settle juga kan barang-barang kita. Itulah. Tak lama dah ni, tak kahwin ni. Tapi kan awak dapat duit tu kat mana? Duit tu? Oh, duit tu. Oh, hutang Along Along isi. Takkan Along nak hutang. Along pun minta hutang dekat I. Betul ni? Betul. Buat tipu siap Alamak. Weh, macam mana preparation kenduri hang? Takkanlah, Alhamdulillah. Settle semua dah. Baju-baju pelami-pelami pun semua settle dah. Hantu tu Sokera lengkap kita pergi. Aku tengok sana kat Igoh yang tau. Oh, dah weh aku pula excited tanah weh. Itulah hang pula settle. Biasalah Pak ambil banyak Pak. Tadi dah boleh lah. Tapi 20,000 tu banyak je weh. Itulah hang buat kerja apa yang cepat sangat hang pun sampai 20,000 tu. Aku Woi. Mana hayang ni? Macam mulut hang. Dulu nak berhutang, manis mulut. Lah ni apa cerita? Lek lah bro, bagi aku masa. Bagi masa apa? Ha? Masa apa? Jangan tak apa je. Nanti kau duit bayar ah. Nanti lah. Siap. Duduk. Banyak ni lah. Kalau nak yang cepat, pergilah Wani. Ciao. Okey je. Ada apa jumpa? Ada tu something. Something pula apa dia? Mak nak batalkan perkahwinan tu. Apa you cakap ni? Saya minta maaf lah. Senang-senang you cakap kan. Habis tu siapa kahwin kita macam mana? Itu pilihan mak I kan. I sanggup hutang Along sebab nak kahwin dengan you. Apa? You hutang Along? Sanggup you tipu I kan? You sedar tak apa you buat ni?
I buat semua benda ni sebab I sayang you. Kalau you sayang, I takkan buat I macam ni. Wow. Banyak handsome mana ni bang? Sini. Malam di mana abang? Abang ha, macam ni nak yang macam. Ha? Tak tahu apa pun. Itu janji. Ha? Bangun. Lain kali kalau tak boleh bayar, bagi tu. Oh! Jan, tolong Jan. Adik Jan. Tolong Jan. Adik Jan. Jan, adik Jan, tolong Jan. Jan. Tolong Jan. Saya jumpa tengok adik hang Jan. Ni mesti tak kerja lain aja. Ni mesti alung ba. Hang pun kata nak pinjam duit tak dipikir. Tengok apa yang jadi. Ini adik hang. Esok siapa lagi? Aduh. Lah ni hang kumpul budak-budak. Kita bercari dia. Aku tak mau Jan. Aku tak mau Jan cari budak-budak tu. Tapi Jan, takkan habis rabu Jan. Dia tak tahu berapa ramai nak buah belakang dah. Ha Jan. Ui, tak boleh Jan. Aku tak heran lah. Hari ni adik aku. Esok lusa family aku. Lepas ni tak boleh lah. Aku tak tahu nak kata Jan. Angkatlah. Aduh. Hello. Hello. Siapa ni? Dia buat tak kenal nak ambil duit aku. Tak boleh Oh, bayar. halo. Weh. Tolong. Aku tak mau tak kira apa. Kalau ni aku nak duit aku ataupun perempuan ni mati. Lepas ni long. Sentuh dah mati. Awak tolong. Lah ni aku tak kira dah. Hang nak ikut ke hang tak ikut ke aku nak pi. Aku tak mau tolong Jan. Dan ni kita report polis. Biar polis urus. Sampai bila nak biang? Ha? Tunggu Pika mati dulu. Tunggu tak long. Biar aku ikut hang. Buka. Woi! Adik! Lari lu. Adik. Ui. Sah. Nizam. Awak tolong. Woi. Lepas dah. Woi, diamlah. Duit kau mana? Lepas ni long. Dia tahu apa? Senang nak lepas. Duit aku mana? Dia mampu kan? Ti mampu. Eish.
Hang memang menyusahkan. Bangun. Hang semua bangun. Bangun! Cepatlah. Jalan, cepat sikit. Silap ni hang weh. Jalan. Go. Sakak boleh tak? Jalan. Ilong. Kawan hang kot. Adik. Jangan buat adik aku lah. Diam. Woi! Bawa. Wow, hero Malaya sudah sampai. Nak jadi hero. Main. Oh, ni lah hero Malaya. Ni tu Maya. Ni. Pilih. Bangun. Aku dah tak nak masak dengan semua benda ni. Hang main-main dengan aku ah. Lah ni, hang dah berhutang, hang tak boleh bayar. Hang bayar ke nyawa hang? Yang gelap. Letakkan senjata hang. Letak. Jauhkan senjata hang.
Angkat tangan. Udah lama dia hantar untuk perhati ha. Oh. Sama ada anjing aku simpan. Anjing ya selama ni ya. Ha? Apa?